Hai guys, tap-tap screen tau. Share dan tap banyak-banyak. Saya sekarang ke kafe. Nak tunggu nak masuk kelas je ni. Bukan Faik ke tu? Cuba pergi dekat dia. Faik, kau buat apa kat sini? Ni tengah buat live sementara nak tunggu masuk kelas. Tapi aku stres sikit lah dengan phone aku ni asyik lag je. Kenapa lag? Mungkin kau nak over storage ke? Oh, Aku mungkin rasa kot. kau kena beli phone baru. Sebab zaman sekarang mana ada orang guna Android dah. Orang pakai iPhone, babe. Oh, niat nak beli tu adalah babe. Tapi tak ada duit lah. Alah, apa susah? Kau minta je lah duit dengan mak kau. RM5,000 je. Oh. Asha, 5 je. tak baiklah awak cakap macam tu kat Faik. Hello mak. Ya, Ngah. Ada apa? Angan nak cakap sesuatu ni mak, boleh ke? Boleh. Apa dia? Angan nak minta duit mak dalam RM5,000 macam tu sebab Angan nak guna duit tu untuk bayar yuran mak. Banyaknya, Ngah nak. Mana mak nak cari duit sebanyak tu? Alah mak, boleh lah. Sebab Angan je yang belum bayar yuran ni mak. Nantilah mak cuba usahakan. Okey mak, makasih. Bye mak. Okey, belajar rajin-rajin. Assalamualaikum. Okey kelas, hari ini kita akan belajar tentang falsafah dan isu semasa. Babe, kau dah ada duit ke nak beli phone baru? Belum lagi lah babe. Tapi aku dah minta lah ke mak aku minggu lepas RM5,000. Aku tipu dia. Aku cakap nak bayar yuran guna duit tu. Dia cakap dia akan usahakan lah. Astaghfirullah Faik, sampai I tengok tipu mak awak sendiri. Anak jenis apa awak ni? Tak kesian ke dengan mak sendiri? Weh, Puspa, kau jangan nak sibuk hal orang. Dia minta duit mak dia, bukan duit mak kau. Kau jaga je tepikan kau sendiri. Sibuk je hal orang. Itulah babe. Nak call Angah lah. Hello, Angah. Angah kat mana tu? Ni mak, tengah on the way pergi kelas. Kenapa mak? Mak dah masukkan duit yang Angah minta tu. Oh, ya ke mak? Makasih mak, sayang mak. Okey, guna duit tu elok-elok tau. Okey mak, bye mak. Okey, bye. Hei Asma, kau yakin ke anak kau tu guna duit untuk bayar yuran? Tak dia guna untuk benda lain. Ish, kau jangan sibuk lah. Aku percaya anak aku. Ikut engkau lah. Aisyah, kau tahu tak mak aku dah masukkan duit. Jom petang ni lepas habis kelas kita teman aku pergi ke iPhone. Kita beli iPhone. Jom. Faik, Asha, petang ni korang dua busy ke? Jom kau makan. Sorry Puspa, kami busy sikit. Kami dah buat tugasan. Oh, tak apalah. Ada assignment yang kena buat, rakam. Sorry ya. Tak apa. Kami pergi dulu ah. Jom Aisyah. Wow, mereka tak sabarnya. Faik, awak buat apa kat sini? Awak cakap awak siap-siapkan tugasan. Oh, beli phone baru Mana ada? Kita dari kedai buku lah. Awak jangan nak tipu saya. Saya pun baru keluar daripada kedai buku tau. Ni apa ni Faik? Beli phone baru kan? Kenapa awak makan sangat acutan Asha ni? Dah, jom pergi Faik. Sibuk hal orang. Saya akan beritahu mak awak pasal ni.
Asha, Faik, morning. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Ini Mak Faik kan? Makcik Asma. Ya, saya. Ada apa tu? Saya Puspa, kawan Faik. Oh, kawan Faik. Faik pergi mana ya? Dah lama makcik tak nampak dia. Makcik ada call dia. Tapi banyak hari dah tak jawab. Sihat ke dia? Saya sebenarnya ada sesuatu nak beritahu makcik ni. Tapi saya harap makcik sabar ya. Kenapa ni? Makcik tak faham lah. Sebelum ni Faik ada telefon makcik kan? Dia nak guna duit. Dia ada minta 5,000 untuk bayar yuran katanya. Betul ke? 2 minggu lepas, makcik ada masukkan dia duit. Lepas tu terus senyap. Sebenarnya Faik dah guna duit tu untuk bertelefon. Saya sebagai kawan baik dia tahu segalanya. Ya Allah. Betul ke ni Puspa? Sampainya hati dia tipu makcik. Sabar ya makcik. Sanggup dia buat mak dia sendiri macam ni. Dia tahu mak dia bersusah payah cari kerja. Makcik susah tau cari duit. Allahu. Sabar ya makcik. Sabar ya makcik. Kenapa ni Puspa? Makcik, kenapa menangis ni? Ada masalah ke? Saya cuma bagi tahu perkara sebenar je kepada makcik tentang Nyonya Faik. Bukan dia saya nak menyakiti hati dia, tapi saya tak sanggup melihat keadaan dia ditipu berterusan oleh anaknya. Saya kena bagi tahu perkara sebenar walaupun saya dah Faik dah tak dapat lagi. Oh, saya dah lama dah syak perkara ni. Siapa yang hasut Faik, Puspa? Asha, doktor. Oh, ish. Kan aku dah cakap hari tu. Kau tak nak dengar cakap aku. Sabar je lah. Okey kelas kita tamat di sini. Kamu semua boleh bersurai. Fahim, Ya, Faid mana? ada kat belakang yang kamar barang. Ada apa doktor? Faid, saya ada sesuatu nak tanya. Kenapa kamu berubah? Berubah? Berubah macam mana tu? Yelah, kamu tak siapkan tugasan yang saya beri. Kedua, dulu kamu hormat pada orang lain, tapi sekarang tidak. Kamu semakin melampau. Asha, kamu kawan baik Faid kan? Ya, doktor. Kamu mesti tahu segalanya. Saya tak tahu apa-apa, doktor. Kamu berdua jangan fikir saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu kan yang hasut Faid untuk tipu mak dia. Kononnya untuk bayar yuran, tapi beli phone baru. Mak kamu kecewa sangat dengan kamu. Semalam dia menangis di depan mata saya. Senggup ya kamu buat mak kamu macam tu? Mana letaknya belas kasihan kamu terhadap ibu kamu? Kamu tahu kan mak kamu sudah tua, dia banyak tanggungjawab nak pikul. Nak jaga adik kamu lagi. Dia kerja dari pagi hingga ke malam. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu tu anak harapan keluarga. Tapi kamu buat macam tu, itu ke balasan yang kamu buat? Minta maaf doktor. Jangan minta maaf kepada saya. Minta maaflah kepada ibu kamu. Termasuklah Puspa, dia kan kawan yang baik, Faid. Ya, betul doktor. Puspa pernah menasihati saya supaya tak ikut kata Aisyah. Tapi saya terlalu ikut kata Aisyah sampai lupa akan nasihat Puspa kepada saya. Saya tahu keluarga saya tak mampu doktor. Saya menyesal dengan perbuatan saya. Berubahlah jika masih ada kesempatan. Belajarlah untuk menghargai orang yang baik di sekeliling kita. Mak. Mak. Oh, Mak. Ya, Ngah. Ada apa? Mak, sehat ke? Lama tak jumpa Mak. Angah minta maaf tau, Mak. Angah banyak buat silap ke, Mak. Angah minta maaf tau, Mak. Tak apa, Ngah. Mak sentiasa maafkan kesalahan anak-anak Mak. Mak pun nak minta maaf juga. Tak dapat menjadi seorang ibu seperti orang lain. Mak miskin. Orang susah. Janganlah cakap macam tu, Mak.
Mak adalah mak terbaik untuk Angah. Lain kali jangan tipu mak lagi ya. Sakit sangat hati mak ni. Maafkan Angah, Mak. Angah tak akan tipu lagi. Lepas ni, berkawanlah dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah, kita pun akan menjadi manusia yang lebih baik. Okey, Mak. Bersinar kau bagai cahaya. Kenapa ni Puspa? Makcik, kenapa menangis ni? Ada masalah ke? Tiga. Jadi hari ni kita nak bincang topik apa? Minggu depan semua dah siap ke? Mak dah siap mengaji? Ya, doktor. Dia pernah bagi kata-kata kepada saya, tapi saya tak. Ya Allah! Segala-galanya. Ha? Iya. Lepas tu saya ke Boria Usi tahu, anjar. Saya mana ada pengalaman Boria. Tapi, okey lah. Cari pengalaman baru. Hey! Puan. Ada tu kan? Puan mari sini. Persembahan Boria. Kami Tu, Prof. saji. Kehidupan kampus penuh memori. Aku record. Setiap langkah simpan memori. Ewa. Dia macam tu, no. Best lah. Jangan kamu semua.